Okey, hari ni berapa bulan? 6 hari bulan. Satu hari sebelum Raya Haji. Ada 2 orang fighter ekstra. Tak boleh tahan ni kata, tengok. Jom kita menuju ke spot pertama. Okay, kita try 6 pancing dulu. Tengok macam mana. Oi. Oh, dah ada lah. Oh, tu. Oh, adik dah dapat. Adik. Ini first date first. Lesen lah. Ya. Awal dapat lesen. Awal dapat lesen, bah. Macam ada kan? Tu. Aku dah dapat lesen. Aku juga belum. Aku dah dapat lesen. Nanti nak pegang apa? Ya. Ada punya. Oh. Oh, okey. Bilis. Wow. Bilis. Oh, tengok. Oh. Boleh tahan. Wah, itu dia. Wah, tengok. Wow, alah, tak sampai ya nak. Aku tengah ni video. Kenapa adik yang pegang kan? Alah pegang. Nak pegang ke? Nak pegang. Nak pegang kat sini. Aduh. Senang juga. Okey. Aku paling kecil ke ni? Oh, yang besar. Mana? Adik, kau dah ni ke? Dah buka ke? Kau nak gambar? Dah. Oh, kau ambil gambar sendiri. Tu je nak. Mana? Tunjuk. Anak udang main. Ada. Adalah. Ada. Wow. Tak besar. Oh. Ke tepi. Uish, kalau udang jijik ni. Besar siap. Wah, itu dia. Sampai ingat satu. Ya. Tak ada tu. Oh. Nampak je. Dapat. Boleh tahan ni. Oh, nampak. Lama. Sekejap. Adik, kenapa tiba-tiba dapat ni? Dia lah pasal kat mana? Kat depan. Sebelah pokok ni faham. Alah, hai. Comel. Udang. Udang. Tak jadi pindah. Alah, sangkut ke? Apa ni, udang ke? Besar agak ni. Dudap udang. Okey.
Weh, main tengah tu. Akak sulung join mancing sampai tengah hari saja. Dia dah balik, pergi airport ambil laki dia. Jadi sekarang pukul 2.30 kita sambung mancing dengan akak nombor 2 pula lah. Sementara tunggu toke datang bawa umpan. Umpan dah habis. Udangnya tak naik juga. Naiklah, aduh, naiklah. Tolong lah, naik. Tolong lah, naik. Ini rupanya main-main dia tadi. Kecil je. Ni ada lagi. Kecil juga. Ada tu, ada tu. Spek kuning. Ada. Wow. Oh, ada rupanya. Kena patah balik tempat tadi. Alamak. Kecil sangat lah. Kecil sangat. Pas. Telur tu. Wih, ada nun, ada nun. Relax, 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 relax. Relax. Why you so kelang kabut, nun? Ni pun ada. Allah, sangkut pula. Janganlah sangkut. Allah, sangkut lagi. Aduh, dah ada haiwan dalamnya. Sangkut pula. Aku tengah buat video. Kita pun dapat. Memang kat sini lah pot dia, nun. Yalah. Baik. Buat aku ganas sangat. Sikit pun mentah. Kau. Oh. Begitu. Alah, tak sempat nak ambil gambar. Tegur 3 ekor baru seminit kat sini. Ai, 3 ekor dah. Ha. Oh, ada. Ya, betul. Mana ada? Ada. Tu. Oh, jangan sangkut. Oh, itu dia. Kosong pun memang. Tak lah. Oh. Telur lagi. Aduh. Banyak yang kita nak kena lepas ni. Rutin check. Oh, ada lah, nun. Makan senyap-senyap tu. Oh, ni besar juga ni. Ada tak? Tak ada. Ada lah. Lol. Nak ambil tak ni? Mana? Kecil sangat ni. Pasal. Ada dah. Dah ada dah. Ada. Ada. Tada. Cantiklah. Ada rupanya.
Alhamdulillah. Udang betina. Yo. Ay, nasi kongkau je ni. Film Oh, ni buang dia. Alah. Cik sangat ni bang. Weh. Weh. Alah. Lepas. Weh. Ada lagi. Ada. Alhamdulillah. Ui, cantik. Besar. Balik tak gulung dulu. Ada kan Nun? Oh. Kasihnya. Allah, sangkut satu. Tapi dia dah makan. Kau tengok. Ya Allah, sangkut. Kita jumpa spot baik geng. Letak makan tapi memang banyak sangkut. Cepat. Don't waste time here. Don't waste time. Baiklah. Alhamdulillah. Oh ya Allah, besar. Cepatlah. Dah. Alamak. Alamak, yang ni mak. Oh, yang ni tak kena makan. Oh, besar ni. Besar ni kan. Oh, tak usah sangat. Alhamdulillah. Kau tengok Non. Ah, 200 gram please. Mantap. Oh. Ada lagi Nun. Alhamdulillah. Wah, small. Tak ada yang ni. Oh, yang ni ada. Sangkut ni pula terbelit. Akan 3 mancing je geng. Kejap lah tu. Memang tak nak bagi balik tu.
Okey geng. Hasil hari ni. Berapa kilo ni? Ui, 2 kilo lebih oh. Nampak ah? Gasak. Alhamdulillah. Okey. Tak tahu nak kata apa. Ini hasil paling banyak setakat ni mancing di Sungai Pontian. Walaupun saiz dia tak ada yang 200 gram. Tapi memang kalau dah dapat mancing ini, adakah esok kena repeat geng? Esok raya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.